Hari ni kita nak cerita pasal World Superbike Essen dengan 2B Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku Nerd, rider untuk No Money Racing by Brab with Extremo, obses dengan racing motor. Litar Essen ni ialah litar Ducati, senang cerita dia. Dan seperti yang dijangkakan, Nicolo Bulega menang mudah pada race 1. Toprak yang dapat pole position pun habiskan perlumbaan di luar daripada kedudukan podium. Malangnya menjadi rider Ducati yang terpantas jadi tak bermakna bila hari Ahad, Nicolo Bulega terpaksa retired daripada kedua-dua Super Pole race dan juga race 2. Masalah teknikal menyebabkan V4R Nicolo Bulega mati secara tiba-tiba di pertengahan race. Masalah electrical back-to-back ni menyebabkan Nicolo Bulega kehilangan lebih kurang 34 mata yang sangat berharga. Memang jelas dia kecewa. Bulega cakap, dia kata dia tak pasti masalah ni sebenarnya apa, tapi masalahnya mesti ialah masalah yang sama. Bila dia tengah masuk gear dekat straight tu, tiba-tiba jentera dia mati. Sayang katanya, sebab 3-3 race ni bolehlah dikatakan sebenarnya Nicolo Bulega dominate habis. Malangnya, mata perlumbaan diberikan selepas checkered flag, bukannya dikira siapa yang laju. Memang nampak frust, tapi mengikut Alvaro Bautista, Nicolo Bulega tak payah nak risau sangat. Tahun ni race ada banyak lagi baki dan mustahil tiap-tiap race yang berbaki tu akan ada masalah teknikal. Pace Bulega pula lebih laju daripada rider-rider lain, terutamanya pencabar terdekat Toprak Razgatlioglu. Jadi dengan mudah je Nicolo Bulega boleh kutip balik mata yang tertinggal tu. Nicolo Bulega tambah lagi dia tinggalkan Essen dengan keadaan moral yang tinggi sebab dia tahu kelajuan dia lebih tinggi daripada rider-rider lain. Sinar untuk dia jadi world champion tu lebih besar tahun ni. Cuma malangnya dua DNF pada hari Ahad tu menyebabkan jurang dia dengan Toprak menjadi kecil balik. Race 1 dan race 2, Toprak di luar kedudukan podium di belakang. Jadi sepatutnya secara matematiknya Nicolo Bulega akan dapat jarakkan kedudukan mata antara dia dengan Toprak. Tapi oleh sebab DNF 2 kali pada hari Ahad, impian tu tak kesampaian. Sistem penalti untuk kurangkan flow rate minyak nampaknya tak berkesan sangat untuk Ducati. Buktinya Nicolo Bulega kalau tak disebabkan dia DNF, dia akan menang mungkin ketiga-tiga race. Alvaro Bautista, Danilo Petrucci yang menggunakan jentera satelit dan Sam Lowe juga semuanya berada di dalam grup hadapan sebelum diorang crash. Jadi nampak setakat ni belum ada kesan lagi flow rate punya restriction ni terhadap Ducati. Tapi berbeza dengan BMW, memang nampak diorang punya performance tu drop. Sudahlah diorang punya performance memang drop sebelum ni kerana tak dibenarkan menggunakan chassis khas di bawah peraturan Super Concession. Tambahkan lagi pula dengan flow rate ni. Masalah yang dihadapi oleh Toprak sekarang ni ialah tayar belakang yang habis dengan terlalu cepat. Pada race pertama, Toprak terpaksa mulakan perlumbaan daripada petak ke-6 sebab dia dikenakan penalti. Riding slow semasa Super Pole dan menghalang Bulega daripada buat catatan masa yang baik. Tapi Toprak cakap, isu penalti tu sebenarnya tak ada hal sangat. Tak daripada nombor 6 tu okey je. Yang menjadi isu sekarang ni ialah setup BMW tu. Menggunakan chassis standard, tayar belakang tu habis dengan terlalu cepat. Tambahkan pula dengan flow rate yang disekat sekarang ni. Jadi Toprak Razgatlioglu aku ini ialah undang-undang yang diorang terpaksa terima dalam World Superbike ni. Tapi dengan undang-undang ni, Toprak cakap inilah yang terbaik dia boleh buat. Dan kenyataan ni bukanlah kenyataan seperti rider-rider biasa yang suka salahkan undang-undang ataupun motor. Dia memang dah buat lebih daripada yang terbaik. Pada Super Pole race, Toprak dapat menang kedudukan pertama di atas podium. Tetapi sebab race dalam keadaan basah dan hujan, penggunaan tayar tak secepat macam keadaan kering dan Toprak dapat eksploitasikan keadaan ni. Tapi keadaan race 1 dan race 2 dalam keadaan kering, Toprak dah guna tayar hard pun masih menghadapi masalah yang sama. BMW tu struggle sebab tayar wear. Riding Toprak pun dah hampir kepada maksimum, malah lebih maksimum lagi daripada rider-rider lain sebagai perbandingan. Dalam TV kita boleh nampak face Toprak masa braking dan juga entry corner tu lebih laju daripada rider-rider lain. Ini termasuklah daripada pencabar terdekat Toprak, Nicolo Bulega sendiri. Di Portimao, lurusan straight tu Toprak dapat potong balik masa fasa entry dan juga braking. Mengikut kata-kata Sylvain Guintoli, seorang test rider BMW, bila kita nampak dalam TV pun dah nampak beza face Toprak masa braking dan juga entry corner tu. Di atas kertas, dari segi datanya, benda tu sebenarnya lagi jelas. Fasa braking dan juga entry corner Toprak ni jauh lebih baik daripada rider-rider lain. Sehingga kan setup jentera BMW tu sangat berlainan daripada teammate dia sendiri untuk compensate dia punya fasa braking dan juga entry corner ni. Jadi tak hairanlah BMW sedang cuba sedaya upaya untuk pujuk supaya Toprak kekal dalam World Superbike bersama BMW untuk tahun 2026 dan seterusnya. Toprak aja yang boleh
buat sesuatu untuk letakkan BMW tu menjadi champion. Kerisauan BMW tu memang ada kebenaran dia, sebab Toprak terang-terang cakap dia memang mengimpikan untuk berlumba dalam MotoGP. Kalau dulu Toprak dan juga manager dia Kenan Sofuoglu cakap akan pergi ke MotoGP kalau diorang dapat deal factory je. Jadi mungkin peluang untuk pergi ke MotoGP tapi kompetitif tu sangat nipis. Lebih baik diorang stay dekat World Superbike je. Sebabnya cuma Ducati, KTM dan juga Aprilia je yang mempunyai jentera yang kompetitif. Tapi pasukan factory ketiga-tiga jenama ni dah penuh. Diorang punya talent sendiri pun sampai tak ada seat. Tinggal Honda dan Yamaha yang tak power tu. Takkanlah Toprak nak pergi situ dan sia-siakan performance dia yang baik dekat World Superbike ni. Tapi pada tahun ni kita tengok keadaan dah banyak berubah. Yamaha dan Honda telah improve dengan sangat banyak dan mula mencabar kedudukan podium. Jadi dah mula bangkit dan ada potensi. Yang keduanya pula, tim satelit sekarang dah tak macam dulu lagi. Yamaha, Honda, Ducati dan KTM mempunyai satelit tim yang mempunyai support sama sebiji macam tim factory. Tak ada bezanya. Jadi pilihan semakin banyak untuk Toprak untuk masuk ke MotoGP dengan keadaan kompetitif yang dia nak. Cuma ada satu risiko yang agak tinggi, iaitu tak pernah lagi ada juara World Superbike yang masuk ke MotoGP dan menang secara konsisten. Selalunya mereka akan tenggelam dengan rider-rider yang dah memang bertahun-tahun racing jentera prototype. Cuma satu perkara yang memihak kepada Toprak untuk pindah ke MotoGP ialah pada tahun 2027 Ducati akan menukar pengeluar tayar kepada Pirelli. Tayar yang Toprak dah biasa gunakan dalam World Superbike berbanding dengan rider-rider MotoGP yang selama ni pakai Michelin. Jadi terpulang kepada Toprak untuk timbang yang mana baik, yang mana buruk dan mana risiko yang dia nak cuba ambil. Kalau dia buat keputusan untuk tinggalkan World Superbike dan pergi ke MotoGP, dia menghadapi risiko menjadi sekadar rider yang memenuhi grid MotoGP, tak dapat fight dekat depan pun, dan dalam masa yang sama dia tinggalkan World Superbike yang dia ada peluang untuk cipta rekod macam Jonathan Rea. Macam pepatah orang Melayu, yang dikendong berciciran, yang dikejar pun tak dapat. Di sebaliknya dengan BMW, Yamaha mungkin menerima sisi baik daripada undang-undang untuk balancekan performance World Superbike ni. Yamaha dibenarkan menggunakan chassis khas super konsesi, mendapat kedudukan kedua pada race pertama. Kedudukan podium tu pun dah cukup gembira, tapi kegembiraan tu ditambah lagi apabila race 2 Locatelli menang perlumbaan, dan ditambahkan pula lagi dengan Remy Gardner yang ambil kedudukan podium ketiga, menjadikan 2 biji Yamaha di atas podium pada race di Essen yang lalu. Dengan BMW yang menghadapi masalah menggunakan chassis standard dan juga dikekang dengan flow rate minyak, tambahkan pula dengan bulegan DNF, mungkin kita boleh cakap naiknya Yamaha ke atas podium ni ialah nasib, tapi ada juga improvement daripada diorang sendiri. Jadi timbul teka-teki baru. Dengan performance dah mula elok ni, macam mana bila Jonathan Rea yang bawa nanti? Sama-sama kita tunggu bila Rea balik nanti. Honda masih lagi maintain pada kedudukan purata top 10, tapi kejutan daripada Honda pada round di Essen ni ialah daripada Petronas Mi Honda dengan Terence McKenzie. Masa Super Pole race, dia mendapat kedudukan ke-9, menjadi sebuah Honda tertinggi dalam race. Benda ni lah benda yang big, sebab dia mengalahkan rider Honda yang menunggang factory, yang kita tahu dia orang punya performance gap antara jentera satelit dan factory tu jauh sangat beza dia. Super Pole race, race dalam keadaan basah. Pada Super Pole race diadakan pada keadaan basah, jadi mungkin kita boleh cakap nasib sebab keadaan yang abnormal. Tapi pada keadaan kering, pada race 1 dan race 2 pun, Terence McKenzie menghabiskan kedudukan pada kedudukan mengutip mata. Loncatan performance yang besar berbanding dengan round-round sebelumnya, apatah lagi dibandingkan dengan tahun lepas. Kedudukan Terence McKenzie ni selalunya second last. Loncatan besar performance ni kemungkinan besar memang daripada skill Terence McKenzie tu sendiri. Jentera tu nampaknya macam tak ada perubahan yang banyak sangat. Dengan performance macam ni, memang tak terkejut kalau dia dapat offer daripada banyak tim-tim yang lebih baik dekat depan untuk tahun depan nanti. Bukannya senang untuk bawa jentera yang mempunyai performance kelompok belakang tapi berada di kelompok tengah. Dapat kutip mata pula lagi. Zakuan Zaidi masih belum dapat jinakkan lagi CBR dia, tapi yang kita tahu Zakuan Zaidi ni berusaha gigih. Dia training dengan sangat kerap untuk cuba catch up dengan dia punya teammate tu. Jadi semoga Zakuan dapat tune cepat. Aku rasa KPI terdekat dia ialah untuk sekurang-kurangnya follow pace Terence McKenzie. McKenzie dah buktikan boleh benda tu possible. Dengan Zakuan yang rajin training sekarang ni, sebenarnya tak mustahil dia boleh follow. Bimota nampak tenggelam sikit dekat track ni, sebab seperti yang dijangkakan Essen ni ialah track Ducati. Jadi kedudukan top-top tu dipenuhi oleh jentera-jentera Ducati, factory dan juga satelit. Jadi diorang pun tenggelam dan ke bawah sikit. Round seterusnya bulan 5 nanti, kita jumpa dekat video tu nanti.